Huh? Apa yang kita tengok ni? Kembali lagi dalam Transmatic Auto Band. Apa yang kita tengok tadi? Itu adalah kawasan ataupun tempat terletaknya oil separator ataupun pengasing minyak. Dekat belakang saya ni ada sebuah model C-Class C300 W205 yang menggunakan enjin kod 264. Macam yang anda tengah tengok tadi, kerja-kerja sedang dilakukan lah. Untuk apa? Kerja-kerja penukaran oil separator. Sini. Inilah oil separator untuk sebuah enjin Mercedes M264 macam belakang saya ni. Mostly kereta Conti atau German made ni memang ada oil separator lah. Cumanya beza tempat dan kedudukan. Macam yang anda nampak ni, ini adalah oil separator untuk kereta belakang ni. Kenapa oil separator ni terkeluar dekat sini? Macam anda tengok sebelah dia ada intercooler. Sewaktu kita buat proses checking, diagnose apa semua, kita dapati intercooler dia bertakung minyak hitam. Macam anda nampak ni, ini adalah intercooler dia sekali. Sebab kita orang bawa keluar sekali untuk bersihkan balik lah. Sebab memang waktu diagnose tu memang terdapat minyak hitam bertakung dalam kawasan intercooler dia. So kenapa boleh bertakung? Inilah geng punca dia. Ini adalah salah satu punca untuk detect benda ni rosak atau tak. Dia ada macam-macam. Kita ajar cara simple lah, iaitu minyak hitam korang tiba-tiba kurang, kereta korang lost power ataupun ada kesan basah di keliling kawasan dia ni. Kesan-kesan minyak hitam. Untuk oil separator ni, dia di bawah korang punya sistem positive crankcase ventilation lah. So benda pun ni kita orang dah buat penukaran, dan ini pun dia punya asal kita orang dah cuci balik. Kepada pengguna-pengguna Conti kat luar sana yang ada masalah-masalah begini, tak tahu nak tanya siapa, tak tahu nak diagnose macam mana, tak perlu tanya husband anda, tanya kita orang. Okay. Kita orang boleh tolong. So, bengkel kita orang terletak di Taman Putra Perdana Pucuk, sebelah Cyberjaya, Putrajaya. Kami beroperasi daripada hari Sabtu sehingga Khamis, Jumaat tutup. Macam biasa geng, anda pengguna Conti, kami pembaiki Conti. Set.